Kalau kau pakai duit aku untuk beli makan, semoga selalu dapat order salah dan makanan yang kau dapat tu makanan yang kau tak suka. Kalau kau pakai duit aku untuk bayar bil TV, semoga cerita yang kau nak tengok tu kena remove. Dan bila kau tidur nanti, lipas merayap kat area kangkang kau. Tadi aku baru pulang dari buat report polis dan tukar kad dekat bank. Duit aku kena curi hampir RM900. Cerita dia macam ni. Kejadian berlaku pada jam 4.30 pagi. Aku baru balik dari event. Waktu tengah relate-relate nak tidur tu, aku dapat notification. Ingatkan dapat mesej. Rupanya notification transaksi wang. Ada orang deduct duit aku. Nak bagi tahu ya, aku tak tekan apa-apa link yang mencurigakan. Aku tak terima apa-apa panggilan pelik. Duit aku kena deduct macam tu je. Mula-mula 400. Kemudian 200, 100, 200. Aku pun panik pasal dia deduct laju. Macam selang seminit, 2 minit macam tu. Aku cepat-cepat transfer duit lebih aku ke akaun lain. Kemudian aku telefon customer service bank. Nasib baik Thailand 24 jam. Aku cerita masalah aku. Dia terus blok kat aku. Lepas tu pagi tadi, aku pergi balai polis dan cawangan bank untuk buat laporan. Awal-awal, diorang memang tak percaya. Diorang ingat aku tekan link bukan-bukan, dapat panggilan bukan-bukan. Memang tak. Aku memang kena hack dengan orang. Yang ambil duit aku pula tu, resit transaksi tu, bagi tahu yang orang tu dari Amerika. Diorang buat kerja waktu orang kita tengah tidur. Nasib baiklah aku belum tidur. Kalau tak, mesti licin kena sapu. Aku pun duk fikir, macam mana diorang boleh tahu info kat aku ni? Aku tak kongsi dengan siapa-siapa. Tekan aku satu je. Aku ada buat auto debit untuk beberapa transaksi macam langganan streaming services. Dekat situ ada info kad aku yang mungkin diorang dapat hack. Mungkin ya. Jadi berhati-hatilah ketika membuat transaksi online ke apa-apa yang berkaitan. Agar tak jadi macam kes aku. Kepada pencuri itu, kalau kau pakai duit aku untuk beli makan, semoga selalu dapat order salah dan makanan yang kau dapat tu makanan yang kau tak suka. Kalau kau pakai duit aku untuk bayar bil TV, semoga cerita yang kau nak tengok tu kena remove. Dan bila kau tidur nanti, lipas merayap kat area kangkang kau.